Ini apa aku nak buat? Aku nak makan makanan diet yang ada dekat kedai mamak tau. Lepas tu ayam tanduri. Aku baru tahu ini makanan diet kalau kat kedai mamak lah. Ayam tanduri. Nampak? Besar. Nampak ni. Baiklah ayam dia. Ayam dia memang baik. Memang merah macam ni. Ini betul-betul sedap lah. Nampak ni. Sos ni. Makan sos warna putih ni, sos garlic ke apa tak tahu kan. Ni sos ni rasa macam, dia rasa masam-masam sikit. Welcome back to YouTube channel Syarul Ikhwan. So ini apa aku nak buat? Aku nak makan makanan diet yang ada dekat kedai mamak tau. Kau nak tahu apa makanan diet tu? Ni ada depan mata aku ni lah, makanan diet. Makanan diet dia macam roti, lepas tu ayam tanduri. Aku baru tahu ini makanan diet kalau kat kedai mamak lah. Wow. Biar betul kan ni makanan diet. Aku tengok kalori roti nan ni 300 lebih je kalori. Lepas tu ayam tanduri ni kalori dia pun tak tinggi mana kan, sebab dia bakar makanan diet bila kat kedai mamak. Kita nak try makanan diet dekat kedai mamak ni macam ni kan. Sedap ke tak sedap kan? Tapi kalau macam ni punya rupa makanan diet kat kedai mamak memang sedap lah, sebab ada ayam, ada roti lagi kan. Aku pun dah tak sabar rasa nak makan. Aku pun baru tahu ni makanan diet kat kedai mamak. Aku tengoklah TikTok. Apa lagi kita tunggu? Jom tengok aku makan. Bismillah. Ni roti nan ni. Ni bukan nan cheese tau, nan saja. Nan saja ni memang untuk makanan diet lah. Senang cerita. Kalau nan cheese tu jangan diet lah korang. Bukan nan cheese tu jangan diet, sebab cheese kan. Okey, ni kita cicah sikit dengan kuah ni. Kuah kari Ni cicah sikit. Ni nampak ni. Aku first time makan roti nan ni tau. Punya aku makan roti nan cheese tu, tapi yang ni dia rasa kosong, rasa sedap kan. Lagi satu dia bakar. Memang sedap lah. Okey, ni kita perah dulu limau ni. Nampak ni ayam tanduri. Selalu aku pergi kedai mamak aku makan yang goreng kan. Aku tak tahulah ni makanan diet kan. Aku pun tengah diet sekarang ni. Jom kita try ayam tanduri ni. Sedap ni. Ni ayam tanduri. Nampak? Besar. Dia bagi komplit. Ada bawang, ada carrot semua kan. Bawang. Betul-betul sedap lah. Memang sedap lah. Ini rupanya makanan diet kan. Ni ada bagi sos warna putih ni, sos garlic ke apa tak tahu kan. Ni sos ni rasa macam, dia rasa masam-masam sikit. Aku pun tak tahu ni sos apa. Sos ke mayo ni tak tahu lah, tapi dia rasa masam-masam. Bila kau makan kan dengan roti ni, dia rasa creamy sikit lah. Boleh makan. Tapi dia rasa macam masam-masam je kan. Tak apa, ayam ni pula. Ni kita letak tadi dengan roti ni. Ni betul letak dengan roti kan. Atau ada bawang sikit ni. Nampak ni. Kita buat macam ni. Macam sandwich sikit. Ni kita letak sikit. Nampak ni. Kalau macam ni makanan diet, ini dinamakan enak.
Memang sangat-sangat enak ni. Aku tak tahu pula benda ni sedap macam ni kan. Tapi masalahnya satu sekarang ni, aku tak tahu aku boleh habis ke tak boleh habis. Sebab buka aku dah makan lah. Ni aku buat video lah untuk korang kan. Sama je aku tak buat video, tapi tak apa. Selalunya aku buat video 3 hari sekali tau. Jom lah. Ni pula. Baiklah ayam dia. Ayam dia memang baik. Memang merah macam ni. Ini betul-betul sedap lah. Nampak ni sos ni. Makan sos ni pun dah cukup. Tengok ni. Bismillah. Roti ni sekerat 2. Aku takut aku tak habis ni. Tak apa. Timpan untuk sahur sikit. Sebab takut tak habis dengan ayam ni lagi. Ni aku nak try makanan diet ni. Aku tengok kat TikTok ramai betul yang review kan. Nak pergi kedai mamak, jangan makan mi goreng, jangan makan nasi kandar, pun makan benda ni. Apa aku tak tahu pula rasa dia sedap macam ni tau. Aku ni jarang makan apa ayam tandoori ni semua. Memang sangat-sangat sedap lah. Ni bawang-bawang. Ni wajib kena ada. Memang kau lah. Aku tak tahu nak cakap apa. Rasa dia serius sedap. Ni baik sop putih dia ni. Ni ayam lah, ayam lagi. Benda ni banyak, kau simpan ke untuk sahur ke apa ke kan. Jangan untuk tengah hari pula kau makan kan. Tengah hari kau makan, memang jackpot. Tengah hari dah buka dulu lah. Ni dah sayur ni, sayur kena makan ni. Sedap. Apa kata makanan diet tak sedap? Kalau tidak, dah lama aku beli tau. Roti ni kita tak bawang sikit. Ni tak sop putih ni. Bismillah. Jadi aku cakap memang sedap. Kedai mamak yang aku pergi ni, buat hati lah. Sebab portion dia banyak tau. Aku sampai boleh simpan untuk sahur je. Ni ni apa ni? Dah macam nasi lah. Nampak ayam ni. Besar ayam dia. Memang syadu betul lah. Ayam dia lembut, roti dia roti dia memang sedap lah. Ni sikit lagi kan, sikit lagi kan. Aku pun tak makan banyak. Baik aku makan untuk sahur ni kan. Ni Buat ni
Kita habiskan ayam ni tu. Senang perut aku. Okey geng, itu saja video aku untuk hari ni. Kau jangan lupa like, follow and share. Kau jangan lupa subscribe tau. Tolonglah subscribe kan. Sikit lagi je aku nak 2k subscriber. Kau jangan lupa follow TikTok aku, follow IG aku yang ada kat bawah tu. Okey. Kita jumpa di next video, okey? Cuba kau komen, kau nak video apa lagi lepas ni? Kau nak aku makan apa, mukbang apa pula lepas ni kan? Okey? Kita jumpa di next video. Bye.